Alright, hari ni ada YSD BMX Racing Series. Hari ni Series 2, semalam Series 1. So Series 1 semalam kami anak kebun berjaya lah. Izu dan winner champion. Aryan dengan Awin dapat nombor 3, Kalish dapat nombor 4, saya kategori Master C dapat nombor 6, dan Aiden dapat nombor 6 juga. Yang lain terkandas dekat motor round. So hari ni kita cuba lagi untuk buat yang terbaik dari rider anak kebun. So sekarang pagi baru pukul 7, orang semua belum sampai lagi, ada yang dah sampai. So kemah semua dah set up. So anak kebun kita pun dah bersiap-siap. Kemah kita kat sini. Dia BMX anak kebun kita punya ni. Rider Aryan, Din. Oi, siap pakai lagi. Medal tengok. Bila dapat ni? Semalam Nombor apa? 1. Oh. Ni dia Master Bambang. Kita punya MC Bambang. Okay, ni dia BMX anak kebun punya kemah. Kita dah bersiap-siap pagi ni. Right. Okay. Ni seri 2. Kita nak warm up dulu. BMX anak kebun kita warm up dulu. Tunjuk budak-budak kita warm up. So hari ni dah pukul 8. Sekejap lagi pukul 8.30 dah start race. So bagi diorang warm up dulu, riding basikal. Kang jatuh kan satu masalah pula. Okay, dah ikat dah. Yes, 2. Tak sampai. Cantik itu. Yes, cantik. Yes. Dan Master A, Boys 5 dan 6, Boys 9 tahun, Boys 11 tahun, Boys 12 tahun, Boys 13 tahun, Boys 5 dan 6, dan Boys 7 dan 8, Boys 13 dan 12, Boys 9 dan 8. Umar Musa nak masuk semi final kategori 7-8. Okey.
8 yang terbaik, 1 final. Dan inilah masanya. Biar Pam Uma, pam. Come on Uma. Come on. Yes. Come on. Yes. Apa dia? Uma baru first time Ha. Uma first time race dapat masuk final untuk siri 2. Terbaik Uma. Tu dia. Kita bagi sokongan untuk Uma. Baru sebulan kita training dia. Dia dapat masuk final kali ni. Malam siri 1 dia di pusingan motor je kandas. Tapi kali ni dia berjaya merebut tempat di final. Okey. Nanti kita saksikan final dia pula. rider nombor 18 Danny Syahir mewakili BMX Badak Kebun. Okey, tu dia Aidin. Kita tengok lagi. Tu dia Aidin. Aidin sekarang di alamak. Di nombor kelima. Aidin di tempat kelima. Kayu Aidin. Aduh, dia masuk ke dalam. Come on Aidin. Okey. Cukuplah dapat dia. Podium 5. Terbaik. Okey, dia Izu. Sudah Izu dilepaskan. Memakai jersey kebangsaan. Di depan. Seperti biasa Izu. Yes. Izu menang. Dan yang terakhir tiket ketujuh rider nombor 7 Muhammad Zulfalish mewakili BMX Badak Kebun. Okay boys, all is straight and good luck riders. Come on Khalid. Okey, Khalid nombor 5.
jersey juara kebangsaan BMX Racing Malaysia 202 ini rider nombor 16 Muhammad Aryan Rizky wakili BMX Anak Kebun. Okey, Aryan. Baiklah. Gaya bagus. Go bagus. Baik bagus. Yes. Umar nombor 4. Terbaik final. Kan. Tahniah Umar. Jam. Kan. Rezeki tu tau, rezeki. Tidak nombor 7. Okey, juara bagi girls 15-16. Baik, seterusnya tempat keempat jatuh kepada rider Umar Ismail mewakili BMX Anak Kebun.